Dulu dekat Malaysia sebelum merdeka, pernah lebih 600 penduduk kampung meninggal. Bukan sebab perang, semuanya sebab satu benda pelik yang kita panggil jamban tergantung. Jamban apa ni? Jamban yang dibina atas sungai, atas air. Jadi, bila penduduk kampung melepas, semua najis terus ke sungai. Yang jadi masalah, sungai ni lah tempat dia orang mandi, sungai ni lah tempat basuh pinggan, sungai ni lah tempat buat air kopi. Dan dari jamban tergantung inilah terjadi satu wabak berjangkit pada seorang penduduk kampung dan menebak pada penduduk kampung yang lain. Zaman kolonial, diorang tak ada sistem kumbahan macam sekarang. Kebanyakan rumah di tepi sungai, diorang akan buat tandas dari papan, cukup ada satu lubang, peluk terus jatuh ke sungai. Bila dah lama-lama, apa yang terjadi? Air sungai tak jadi keruh. Ikan mati terapung, lalat dah mula banyak. Tapi, yang masalah besar bukan ikan atau lalat. Masalah besar adalah bila bakteria kolera mula bergerak dalam air. Satu kampung berubah jadi medan kematian. Situasi waktu itu jadi sangat teruk. Penduduk yang mandi situ terus cirit-birit teruk di hari yang sama. Anak kecil muntah berjam-jam sebab terminum air sungai. Ada mak ayah terpaksa dukung anak nazak pergi jumpa Dr. British. Yang paling dekat pula lebih 10 km berjalan kaki. Penjual makanan terpaksa tutup warung sebab lalat hinggap tak berhenti. Kain basuhan berbau busuk sebab air sungai dah campur najis. Ada orang pitam disebab dehidrasi. 3 hari tak boleh bangun. Dalam catatan perubatan British, ada kampung yang hilang 20 ke 30 orang dalam seminggu. Ada pekan kecil hilang separuh penduduk. Ada rumah hilang 3 generasi dalam 2 minggu. Cuba bayangkan. Sampai Dr. British tulis dalam laporan rasmi, the river became the channel of death. Akhirnya, British mengharamkan jamban tergantung dan mula bina sistem pembentungan asas. Kalau tak, tanah jajahan ini bukan rebah kerana perang, tapi kerana najis. Cerita Malaysia ni mudah. Sungai boleh jadi sumber hidup atau sumber kematian. Semua bergantung pada bagaimana kita urus najis. Dan Malaysia pernah belajar dengan harga nyawa rakyat sendiri. Wabak taun dulu bukan kecil. Ratusan mati dalam diam. Dan tuan-puan, jangan terkejut, benda macam ni masih lagi berlaku. Contoh, di Afrika sekarang, di bandar besar macam Kinshasa, bandar yang moden berkembang, sistem kumbahan dan air sisa masih gagal dikawal. Air kotor masih dilepaskan terus ke sungai. Penduduk sana masih lagi minum atau pakai air di sana. Penyakit tak payah cakap lah. Macam-macam penyakit. Jangkitan usus, kolera dan penyakit bawaan air masih terus terjadi. Nabi pernah berpesan, jauhilah 3 perkara yang mengundang laknat. Membuang hajat di tempat air, di tempat berteduh dan di jalan. Dalam Islam, kebersihan adalah hak masyarakat, bukan hak peribadi. Najis bukan sekadar benda kotor. Ia adalah amanah kesihatan. Sebab bila tak diurus dengan betul, boleh memudaratkan orang ramai tanpa disedari. Allah berfirman, janganlah kamu membuat kerosakan di muka bumi setelah ia diperbaiki. Itulah yang kita perlu banyak-banyak bersyukur. Di Malaysia, kita ada IWK yang sudah lebih 30 tahun tak pernah berhenti rawat apa yang kita lepaskan. Najis, sisa dapur, air mandian, semua mereka proses balik jadi air selamat. Kalau kita boleh hargai air bersih, tolong hargai juga orang yang jaga air kita. Jadi, kalau bil IWK itu sampai, belum bayar ya, itu tanda kita bersyukur dan menghargai orang yang merawat air sisa kumbahan kita setiap hari.